Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku ada satu buat aircon daikin. Kerosakan dia masuk cicak. Ini ada bukan kesan cicak. Cicak ni dia ada dekat kawasan yang kesan dia tu. Dia melintang ke bahagian sini. Dan menyebabkan IC yang ada dekat sini rosak. Ini aku dah tukar baru. TNY 274PG. Itu nombor dia. Kemudian dekat board ni ada nombor sini. Kita tengoklah bersama. Untuk model daikin ni aku tak pasti. Aku tahu nombor kat sini PCB WM10J. Jadi IC ni aku dah gantikan. Sekarang ni voltan yang keluar kat sini tinggal 300 volt. Dah keluar yang ni 300 volt, tak ada masalah. Yang tadi aku dah ukur kat sini ada kapasitor kecil ni. Dia keluar dekat E112. Jadi kurang ada 5 volt dah sini. 5 volt dekat sini. Kemudian dekat kapasitor yang besar satu kat sini, yang ni dia keluar 13 volt. 13 volt dekat point yang ni. Kemudian ada label juga kat sini, ada label 5 volt. Keluar sini. Kat sini pun ada label 12 volt. Point testing 12 volt. Dia ada testing ground point. Sini 12 volt. Kat sini testing point dia 5 volt. Tapi aku test tadi dia keluar lebih kurang dalam 13. IC regulator ni dia pakai DBL ini DBLS157G. Kemudian dekat sini dia ada opto TL357N. Opto lah. Dekat opto ni kalau dia bekerja kat sini akan keluar lebih kurang 1 volt. Kat pin sebelah sini 1 volt. Yang ni 431. Okey, untuk sistem feedback dia, untuk feedback. Dia keluar 1 volt. Okey. Susah nak ukur sebelah tangan. Kita test.